Jika pada hari ini, tuan-puan ada RM100,000 dalam akaun bank yang ingin ditukarkan kepada bentuk emas, berapa gram emas tuan-puan akan dapat? Dengan harga emas sekitar RM662 untuk 1 gram pada hari ini, tuan-puan boleh dapat sekitar 150 gram emas. 150 gram emas ini, tuan-puan boleh tentukan saiz emas tersebut bergantung kepada matlamat simpanan tuan-puan. Sebab dengan matlamat ini, tuan-puan boleh tentukan sama ada nak simpan emas yang bersaiz besar ataupun yang bersaiz kecil. Jika nak maksimumkan keuntungan simpanan emas, tuan-puan boleh pilih untuk dapatkan 1 keping 100 gram dan 1 keping 50 gram emas. Tetapi jika matlamat tuan-puan untuk jual emas itu sikit-sikit pada masa hadapan, tuan-puan boleh tukarkan RM100,000 itu tadi kepada 35 keping 1 dinar ataupun 15 keping 10 gram. Jualan dan belian emas di Public Gold sangat mudah dan telus. Bagi yang berminat untuk bermula, tuan-puan boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan. Jika pada hari ini, tuan-puan ada RM100,000 dalam akaun bank yang ingin ditukarkan kepada bentuk emas, berapa gram emas tuan-puan akan dapat? Dengan harga emas sekitar RM662 untuk 1 gram pada hari ini, tuan-puan boleh dapat sekitar 150 gram emas. 150 gram emas ini, tuan-puan boleh tentukan saiz emas tersebut bergantung kepada matlamat simpanan tuan-puan. Sebab dengan matlamat ini, tuan-puan boleh tentukan sama ada nak simpan emas yang bersaiz besar ataupun yang bersaiz kecil. Jika nak maksimumkan keuntungan simpanan emas, tuan-puan boleh pilih untuk dapatkan 1 keping 100 gram dan 1 keping 50 gram emas. Tetapi jika matlamat tuan-puan untuk jual emas itu sikit-sikit pada masa hadapan, tuan-puan boleh tukarkan RM100,000 itu tadi kepada 35 keping 1 dinar ataupun 15 keping 10 gram. Jualan dan belian emas di Public Gold sangat mudah dan telus. Bagi yang berminat untuk bermula, tuan-puan boleh klik link profil, daftar akaun secara percuma dan saya akan bantu sebaiknya. Teruskan follow saya untuk lebih banyak ilmu emas dan kewangan.